Komen. Sabar. Kejap lagi kita akan makan. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so untuk kali ni kita repeat lagi buat video dengan adik Ryan. Hai Ryan. So hari ni tukar posisi. Dia duduk dengan saya. Tak pernah kan. Bukan maksudnya sekejap je sebab Caca panas kan. Jangan garang-garang. Okey, so untuk video kali ni kita nak makan spaghetti viral yang Caca suka. Betul. Caca banyak kali repeat suruh saya beli ni. Tak tahulah apa yang sedap ni. Dia ada dua flavor tau. Tapi saya ambil yang instant spaghetti yang rasa carbonara. Siapa yang dah rasa boleh komen. Sabar, kejap lagi kita akan makan. Okey, so yang ini Ita masak 5 pack saja. Actually saya tak suruh Caca masuk konten sebabnya dia baru balik sekolah, tapi dia tetap nak join juga. Dia macam tu. Dia kata sebab dia minat kan. Sebab macam tu lah lebih kurang. So kita pun tak sabar nak makan. Adik Ryan dia tak sabar nak makan. Dia dah pegang dah garpu ni. So sebelum kita orang nak teruskan video ini kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk semangatlah sikit sayang. Kenapa tak semangat? Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Dia tak sabar. Dia memang macam ni. Korang nampak tak? Ini Ita hias dengan sosis sedikit. Nampak meriah tau. Ini sosis Kenzler tau. Sabar. Okey. So sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Amin. Baby, naik baby. Nah, Ryan minum air urin. Sedap tak? Sedap. Nah, Ryan pakai yang kecil. Baby. Ni masuk mama yang kecil. Adik Ryan pakai yang kecil. Baby pakai yang ni. Okey. Jom kita rasa. Rasa dulu. Ryan nak mama ambil kan ke? Sini dulu. Nah sini Ryan. Okey nah, Ryan punya. Yang ada sosis. Sosis nak tak? Nak sosis juga. Okey ni bubur lagi. Senang nak makan. Banyaknya. Bismillah dulu. Bismillah. Dah baca doa tadi lupa. Okey makan cepat. Sedap tak? Sedap. Sedap. Ni favourite Caca ni. Ni tak tahu boleh sama ada boleh habis ke tak ni. Sedap tak Ryan? Sedap. Nampaknya Caca hari ni beradab lah. Sopannya dia kakak Aisyah balik sekolah. Sedap tu. Sedap. Nak air mama? Nak air. Mama, sama kami. Sedap. Makan kanan dah. Yang kanan. Sedap tak? Sedap. Tak boleh. Sedang. Bagus Ryan. Makan. Pandai. Dulu tak ada Ryan. Apa tak dengar? Dulu tak ada Ryan. Mama buat dengan Caca. Sama lah.
Sekarang kan Mama buat konten dengan Caca juga. Tapi dulu lagi lain Mama kata Caca dia lain mau menonton. Tapi sekarang Tak adalah sama je. Mama pilih kasih. Sama je. Sama je. Mama tak boleh kasih dah sayang. Tak je lah. Sama je. Mama kan tahu baby anak Mama. Ya, tahu. Tapi sekarang ni yang lebih baik, bagus tu Ryan. Tengok. Ryan dengan makanan berpisah tiada. Dia kalau dah nampak makanan, dia akan fokus. Dia fokus korang. Dia tak. Sedap tak? Takkan cakap-cakap. Ni berapa bintang Ryan nak bagi ni? 5 ke 10? 10. 10. Ya Allah, memang hebat. Wah. Nama sedap orang. 10. Dah suap Mama, ya Allah. Baiknya. Ini baru. Yang batu putih ni kurang lagi. Baby nak suap Mama tak sayang? Suap tak? Tak nak. Janganlah macam tu. Apa ni? Ni. Abang, adik pegang kejap. Dia pegang. Kejap. Ni nak betulkan kakak punya ni. Sini sayang. Betulkan sini. Tapi Caca baik tak marah lah. Hari ni Caca baik. Dia tak marah. Mungkin Dia semangat. Tadi kat sekolah, pedas. Bila masa yang pedas ni, ya Allah. Sekejap. Tadi Caca kat sekolah makan apa? Caca makan nasi dengan lauk. Wih, nasi dengan lauk. Anak Mama. Pedas sekali. Pedas sekali. Dengan air. Mana ada pedas Ryan? Tak pedas lah. Itu. Ya ke? Sosis. Oh, sosis tu pedas katanya. Ya. Dan baby ada bati ni. Oh, macam apa tu? Kawan bagi ke apa? Kalau kawan bagi ambil, kalau kawan tak bagi jangan. Kawan bagi. Boleh ke? Jangan. Mama dia boleh ada hanya ambil. Korang try beli. Orang try. Jangan lupa. Dekat bawah. Link kat bawah. Link kat bio. Komen kat mana Ryan? Komen kat mana? Kita bawa. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe korang dengar. Kita makan tu. Nak makan ni? Ryan nak lagi tak nanti? Nanti makan dengan abang nanti. Sedap korang. Biasa tak pernah habis kan? Sedap. Bagi kau macam mana Man? Sumpah sedap. Sedap. Tahu lah. Sungguh. Sedap. Sedap. Dia pedas ni dia boleh makan nasi. Sos saja. Pilih. Nampak? Dia kuat. Aku tak makan pedas. Kita sambil bidang ni. Wih. Sedapnya. Sedap lah. Ni tak keras korang. Memang sedap. Saya tak tipu. Sumpah sedap. Kita nak tanya. Ya sayang. Apa? Kenapa Ryan Saya cakap. makan? Kenapa Ryan makan mama pegang? Sebab tak nampak muka dia. Terjatuh lah. Kita harus sayang lain. Kakak Aisyah okey kan? Okey kan? Tapi tak macam itu juga. Sebab Caca kan dah pandai pegang. Adik nanti jatuh. Caca kan dah besar. Pandai. Kata bakso mama pernah mimi. Sayang lah. Sayang. Siapa cakap masuk sayang baby? Bakso. Memang sayang. Tapi kurang. Lebih sayang Ryan. Tak geram. Ryan banyak batu api lah. Tengok korang. Nak. Tengok Ryan nak tambah sendiri tau. Kalau nak tak. Tak situ je lah. Biar tak bila-bila Caca. Taruh sini je. Tak. Sedap ke? Rasa udah sekolah. Nak minum air ke? Dah. Jauh sangat. Oi, sedapnya minum. Habis lah. Habis korang? Ryan siap tambah lagi. Maknanya sedap.
Tak mengecewakan. Licin. Licin. Kan? Sedap kan? Bagi markah 10. Pan. Yang jatuh mana sana? Oh, baby Caca. Berapa kita nak bagi markah ni baby Caca? 100. Oh. Lagi banyak. Bukannya 10 tapi 100. 100,000. Oh. So, kita boleh repeat lagi nak makan ni lagi. Nak. Ini kita makan carbonara kan? Maaf. Kita makan lagi satu apa? Bolognese Boleh. Bolognese. Okey, so kalau korang setuju korang komen. Nanti Ya Allah. Oi. Kenapa tu kenyang sangat tu? Ayam. Nama mama siapa? Okey. Samawati. Ayah. Bayu tu. Ayah wangi. Mongok lah dua orang. Pakai ni lah sayang ni. Kenyang. Caca. Suka sangat ke? Suka. Tapi yang tak sukanya mama pilih kasih. Ha? Pilih kasih. Nak ke? Ada nasi sosis. Nak sosis ni ambil. Jangan pilih untuk adik yang tak pedas. Yang ni. Ni tak pedas lah. Tapi sekarang Caca kurang malam-malam kurang dah sabar je. Dah. Bagus. Kenapa belum kita ada? Siapa yang dah pernah makan cuba komen? Ya. Cuba komen. So lepas ni korang nak request Raya dengan Caca nak makan apa lagi? Makan gami dengan Ryan. Caca tak payah. Gami Yupi. Betul. Kan Ryan kan? Betul kan? Gami Yupi. Sedap kan? Caca tak minat. Raya minat tak? Minat? Bagus. Macam Caca tak minat tak payah je. Ya, kita geng Raya. Habis. Saya licin dah. Ui, Caca pun memang tadi baby makan apa kat sekolah macam lapar je. Makan nasi. Wah, semangat. Maknanya semangat dia dah datang sejak dia makan ini korang. Jadi kalau adik-adik kalau nak semangat macam Ryan, makanlah spaghetti carbonara. Nah, tengok bersemangat. Sedap. Okey korang. Tinggal sikit lagi ni korang. Ni sikit lagi lagi habis ni. Oi, Caca, no. Weh, no. Kenapa tidur kakak macam tu? No. Alamak. Okey korang, so kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tasapa Habis. Terima kasih kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube channel Tasapa. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lah, walaupun di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye Ryan. Bye-bye.